Pengacara dan penyampai Radio Era, Isha Nur Syam selamat bergelar isteri kepada Azman Aziz dengan sekali lafaz di Hyatt Place Bukit Jalil pada Jumaat. Pasangan mempelai itu dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan Nur Syam Aziz dalam sebuah majlis yang hanya dihadiri keluarga dan rakan terdekat. Isha atau nama sebenarnya Nurul Farisha Nur Syam, 29 menerima mas kahwin berupa seutas gelang emas daripada pihak lelaki. 3, 2, 1, jump! Azman bin Abdul Aziz. Ya, saya. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Nurul Farisha binti Nur Syam dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Aku terima nikah Nurul Farisha binti Nur Syam dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Sah. Sah. Semua dah settle, alhamdulillah. Dia ni tak settle lagi. Aduh. Dengar ke? Terima kasih. Okey, saya Di kiri dan kanannya dua seorang insan, seorang ibu yang melahirkan. Thank you for watching.